Hello guys. Dah nampak tu lapangan. Goodbye, sabar. We will meet again. Balik kena OT. Dekat Sabah, on the way to Brunei. Seboleh-bolehnya mengelak tangga-tangga dan tembok. Aduh. Mak. Hello everything. Kami dah sampai Beaufort. Hello. Sikit. Welcome to Beaufort. So hari ni plan kita jadi apa? Jadi backpackers hari ni. Jadi backpackers. Walaupun kita dah bersedikit kita dah senyap akan berjalan. Hari ni beg pun rasa berat. Berengkai-rengkai. Akan berjalan 2 kaki kita. So hari ni tajuk kita jalan-jalan. Betul-betul jalan. Jalan guna kaki. Kita tak pakai laptop yang kan? Kita memang betul-betul jadi backpackers hari ni. Kaki dah tak tolerate. Tak boleh guna tangga. Sebab-boleh kita kena elakkan tangga. Even tembok macam ni pun. So marilah teruskan. Makan. Dan cari makan, jalan-jalan, acah-acah jadi backpackers sepanjang hari dekat Beaufort. Tu, content creator baru 2026. Train dari KK. So dari KK kita ambil train ke Beaufort. Guys. Kita dah sampai dah kedai kita guys. Brunei Sate House. Sate Brunei. Lunch manja-manja dekat Brunei Sate. So, recommend tak? Recommend lah juga. Boleh. Kalau sampai dekat Pekan Beaufort boleh singgah dulu makan dekat Brunei Sate House. Sate dia besar weh. Sate dia besar so boleh beli. Boleh makan. Abang Ali guys, kami jumpa kedai runcit yang murah gila siut. Ni tengok ni kedai ni. Kedai Sun Hin. Red Bull berapa? Red Bull berapa? Spritzer RM9. 32. Ni 32. Spritzer RM1.6. So kalau nak beli ayam main siapa? Jangan beli kat Penang. Jangan. Pasal mineral tadi dekat stesen kereta api RM1 je weh. Kalau duduk belah ni nak ahu lah. Adalah kedai. Jauhnya. Aku akan mandi peluan. Confirm. So kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. ayam. Mana ayam? Sekejap lagi jadi Kentucky Fried Chicken kat sini. Kalau ada anak ayam memang aku nak rembat bawa balik satu. Dua buat kawan. Ya ada. Guys. Amai bagus. Orang tempatan guys. Orang kita. Okey.
Ingin mati pada, ingin memeluk mati pada, sayang ini tak bisa, kau pelan memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang, saat ku memutuskan. Mungkin ingin ingin memeluk mati pada, sayang ini tak bisa, kau pelan memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang, saat ku memutuskan. Mungkin ingin mati pada, ingin memeluk sekarang pukul berapa tak tahu. Tapi dah sampai ke Pangi untuk kita naik troli, motor troli macam tu kot. So, kita standby je Sini lah. memang petang-petang selalu hujan lah. Ya. Musim hujan. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak. Tak menentu waktu lah. Ya, tidak menentu. Kadang-kadang cuaca dia panas. Tapi kalau hujan sejuk sangat tak? Nah, kalau dia macam begini, Tak macam kundasan. tidaklah. Kundasan terlalu sejuk. Sudah sang sajuk. Sejuk sangat. Sini okey lah, sejuk biasa. Okey lah. Cantik kawasan. Gunung Jerai. Bawa ambil angkat orang juga dari Halagilat. Yang tempat itu berjumpa Indin. Saya sampai sana naik balik. Tadi masa ke mana? Ada nampak juga motor tu dekat tepi. Ya itu sebenarnya. Oh ya, dekat belakang sana. Ya ya. Oh. Di sana baru naik balik. Ini macam pergi berkemping ini. Kamu pasang kemah lagi. Ya. Hei, kenapa itu? Dia bergerak sendiri. Amor. Oh, itu dia punya. Dorang angkat surat, dorang rafting tadi. Oh, itu sekolah ada asrama lah. Ya dah. Tak ada asrama. Oh, dekat-dekat saja. Ya, orang itu cikgu-cikgu semua dari Tenom. Orang pergi. Oh, orang-orang sini semua mengajar cikgu. sini. Jadi tren macam tadi itu dorang ikut balik. Ini guide pelancong tadi turun. Tapi train selalu lalu ke? Ya, Selalu. ya. Dia dalam satu hari 3 kali. Turun naik, turun naik. Ni bestnya nak main. Si promosi semua kan jadi ada orang macam kamu tahu ini motor telur minta antar gitu. Ramai ke naik untuk tahun ni? Ramai. Ya ramai. Ini bulan saja sudah mau lebih mau 100 lebih sudah. 100 orang. Ya, tapi ramai. bukan satu kali lah. Dia dalam Hari 20, lain-lain lah. 20, Cantik sangat view. Cantik sangat view dia. Katanya masa ini lama lagi. Lama lagi. Ya, Kelima. So kita ada masa untuk ronda-ronda Pangi. Visa okey ke? Sekarang ada dekat Gerai Pangi, tumpang terdesak sementara tunggu time untuk naik. Naik apa tu? Motor troli. Yes, benar. So tunggu dulu. Oh my god. Bobby, don't come near Bobby. Oh my god. Takut. Jangan lari. Bukan. Minta maaf lah. Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Kita berlari guys. 1, 2, 3.
Menarilah dan terus Tertawa walau dunia tak indah surga. bersyukurlah pada yang kuasa. Jalan-jalan di stesen Pangi. Berkenan dengan esiku. So, sekarang kami dah sampai dekat stesen Pangi. Sebelah kanan saya ada sekolah kebangsaan Pangi. Ya. Lepas tu nak pergi ke jambatan, nak ambil gambar dekat jambatan. Menguh kan. Nak pergi ke jambatan gantung untuk bisa diikut belakang. Wow. 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 Sana Bobby. Pergi sana Bobby. Pergi sana. Bobby pergi sana. Pergi sana. Kami ikut Bobby. Ikut Bobby. Mak. Mak. Bisa. Bisa. Diikut. Yalah, nak jalan lah ni. Dah sampai. Wih, lembut. Ya, jangan goyang-goyang Takut. Wih, dua sungai terbelah. Tu depan tu ada lagi. Oh. Menguji doa mak kami. Dah tak boleh tengok mana dah. Di sini. Ini sana. Depan. Kenapa dia lompat? Bukan kau mak. Wish. Wih. Wih, jauh. Okay, sampai. Sampai. Kita turun. Ada lagi ke? Sini cukup lah. Ambil gambar kat sini. Cukup kot. Sini cukup kot. Ada lagi jawatan datang. Sakit paha weh. Tingginya. Situ. Oh, ya dia. Ma, yang tu lagi panjang. Yang tu lagi. Betul lah cakap. Okay. Kalau macam ni punya titi memang tak naik dah. Bahayanya. Takutnya. Dua orang, betul? Jadi satu di tengah, satu dari sini gambar. Sudah balik 2 orang, baru 2 orang lagi. Faham? Wah, besar takut dah. Dia macam Panjang waktu yang dapat Nestle. Kita patut makan Maggi. Bawa Maggi kat sini. Healing kat tepi ni. The bestnya. Mahal nak main sini. Tinggalkan jejak dan hati kat sini. Hati dah terpaku. Sudah lama. Mana ni? Tengok sana. Bawa pergi sana kamera. 1, 2, 3. Tengok. Pakcik tu cakap sini boleh camping. Bawa kemah. Kata balik. 1 minit dah kan? Okay. Bye. Bye-bye. We will meet again. Intro? Outro? Semalam hikers, hari ni backpackers. Bye. Welcome back, my friend. Wow. Wah,
sekolah sudah. Betul. Depan dah ada orang. Nampak budak-budak balik sekolah. Ya, begitulah. Lepas tu balik sekolah, dia main beli kat sini lah. Lepas balik sekolah, dia main beli kat sini. Ah, sini lah budak-budak kat sana. Ramai ke budak-budak? Ramai. 80 lebih. Oh, 80 lebih. Bah, sudah. Tidak standar kan? Tanah 6 ekar. Standard lah pakcik, best kat sini. Duduk-duduk sini dekat tanah supaya ada kipas. Soalan yang paling Kalau kira tidak seronok, tapi yang menyeronok saya berjual ini, itu saja boleh pikiran saya yang tidak seronok itu tidak tidak berjalan. Sebab ramai orang, ramai sahabat kenalanku datang, jadi pikiran yang tidak bagus, Jadi bagus. jadi bagus. Oh, faham. Ini saja. Kalau tidak, tidak boleh tinggal sini. Macam kami lah. Pikiran tak bagus, kami datang sini. Iya betul. Betul itu. Susah. jadi. Ya. Kira tak bagus ni. Tapi mana yang bagus. Tapi dah refresh dah. Dah refresh. Saya tolong bawa pergi tempat bagus. Ya, tenang. Di sunyi-sunyi je. Malam, kalau malam sunyi. Tapi malam sunyi saya. Pakcik seorang. Itulah saya mau cari dulu makan tawaran untuk makan gaji, saya kasih gaji. Tidak ada. Makan gaji kau. Makan apa? Kerja sini, makan gaji ni. Kasih gaji Allah dulu Ta'ala. membantu saya. Allah Ta'ala. Kasih gaji dulu membantu saya. Lepas itu kalau mau saya kawin. Iya. Kenapa? Saya satu orang. Ya. Jadi kalau bekerja itu, kalau cantik kerja dia, pandai bekerja dalam rumah, kawinlah. Betul. Kalau tidak bagus, tidak pandai, ya kerja, bikin apa? Kasih gaji saja. Ya, Bikin di situ nak membantu perempuan. Ya. itu yang penting. Itu yang penting. Apply. Tak pandai buat kerja rumah. Win-win situation. Kalau boleh balik-balik kerja, aku tendang pintu. Nasi. Ya. Sebab balik semua dah tidur. Ini apa? Apa tadi soalan? Ulang balik soalan. Bila Tak dengar kat sini. bila semua nak kahwin? Esok. Betul-betul lah. Ini next year. Ha? Tapi tak ada. Lah. Ni, tengok. Dia sambung lah. Dia Tengok saja. dia tak buat dia kena wifi dulu. Hanya malah ni. Perempuan. Takkan kita nak Dia buat dia tak boleh. Tapi zaman sekarang ni asyik perempuan je yang take ilmu. Take action dia pun ada macam perempuan. Jangan dia tak pandai. Hello. Pandai lah. Siapa? You? Siapa yang borak siapa? You dengan Aisyah sama dengan siapa? Aisyah dengan cakap Aisyah. Cepat, jawapan. Tahu pun. Kevin Show mesti nak ada lelaki Dia macam yang okey. Dia macam Okey. siapa pun tak nak. Dah cuba lah. Tapi macam mana kamu? Cuba. Macam mana dia punya proses? Aku ni dalam proses belajar menggatal. Tolong Aku tak kata yang halal. Alah tu yang dia bagi tu. Kalau tak kata tak dapat. Dengar sini. Okey. Dengar sini. Okey. Selama aku hidup ni. Sudah 26 tahun. Tahun 2000 tu. Kan 28 ni. Nampak macam umur berapa? ingat satu tahun kurang 25. Tapi hari ni Berdasarkan pemerhatian saya selama 26 tahun saya hidup ni, yang gatal mesti dapat, yang tak gatal mesti berlepas. Tapi dia okey. Betul juga. Okey, Alex. Dia lelaki dia nak rasa feeling needed. Kalau perempuan tu independent, dia tak rasa dia needed tau. So that's why kalau kata perempuan nak
tahu kan atas kan dia buat make it. Dia yang take action first. Dia make it. Take action tu apa? I tak faham. Dia yang mula dulu. Macam hi, hello. Dia Kau kena bagi chance. dah ya. Okay. Why me? Okay. Why not you? Jajak. Karakter jauh sangat. Okay. Okay. Selama 26 tahun apa tak pernah ke orang main propose ke main cuba untuk ni ke gagal tak depa gagal ke hantar bagi Saya begini. saya begini Lama 26 tahun saya hidup. Saya tak sengaja. mana depannya belakang depan Okay, kami belakang. Sudah standby. Saya nak naik apa ni? Apa nama dia? Duduk sini je kau. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih Benedict. Terima kasih buat jalan.
dah sampai lah. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Nanti kita akan bagi kontak dekat video macam mana nak booking nama ni troli. Boleh kontak Abang Asis. Abang Asis. Abang Asis. Abang Asis. Abang Asis. Abang Asis. Bagulah. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Hai kawan-kawan. Kami baru habis naik trolley train. Kita kat mana sekarang? Sekarang kita ada dekat Tenom. So sepanjang naik trolley train ni, mereka akan berhenti dekat satu-satu tempat yang cantik. Salah satu tempat yang cantik tu dekat Terowong. Itu memang lawa gila. Lawa gila. So dah habis dah naik trolley train. So kita akan teruskan journey kita sebagai backpackers. Kita akan berjalan lagi lebih kurang 550 meter. 500 so, ke Pekan. Cari hotel. Jalan kaki lagi. Nak jalan lagi. Mana kita? Hari ini kita backpackers. Ya. Cari hotel dekat Pekan. Jalan. Echoes through the alleys at night. Lari, lari. Aku dah tinggal lari. Lari. Oh, lajunya kita lari. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. Apa pacar kopi? Pacar kopi tu yang balik. So sepanjang hari ni plan untuk ke Tenom ni lebih kepada random plan lah. Tiba-tiba naik jambatan. Backpackers punya cerita. Tiba-tiba naik jambatan, tiba-tiba terus ke kampung, lepas tu tiba-tiba jalan kaki sampai ke hotel. Boleh lah, best lah. Jangan jumpa Bobby. Jangan jumpa Bobby. Semalam kami jalan 3 kilometer sebab salah jalan. Hari ni kami jalan lagi. Direction lah bukan 550 tapi 700 meter untuk hotel. Masing-masing pun nak follow je. 700 meter kau mesti. Kalau duduk Penang tak buat panggil sini. Mesti lah kita balik 700 meter. Bye. Clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Echoes through the alleys at night. Dah nampak tu anak orang. Ada di jalan ni kena pusing lagi jauh. Sini straight kanan jumpa hotel. Lepas tu dah boleh mandi, solat, rehat, baru cari makan malam. Turn right. Mana? Turn right. Depan ni. Tak nampak dalam kamera. Okey, dah dekat. Tu maksudnya belakang turn right. Hero security. Di mana ada Bobby, di situ ada Visa. Tak nampak Visa. Wow. Woi, jangan bukan yang itu. Yang itu. Yang ini. Yang ini betul. Yang itu jangan macam-macam. Sini ya, jangan salah pintu ah. Sampai dah jom check in. Story inside. Ini dia nak bed. Ruangan dia lawa. Excuse me. Sisi kau sini. Sisi. Sini down. 9. Oh, sisi 9. Yeah. 9. Street lights flicker on this endless trail. Macam mana? Bongok tu. Bukan. Kunci. Kunci. Kok susuk. Masuk je lah sana kasut ni. Assalamualaikum. Allah. Lagi sikit bilik. Okay. Ini toilet. Okay. Nice. So, ini aircon kita. On aircon dulu. Bahasa Cina mah. Mana tengok mama. Buka. Ikan dia buka semua. Oh,
Panjang. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao. Boleh rehat. Lepas tu, okay, ni view dia. Tu yang kita jalan tadi tu. Jalan kono sampai sini. Bye.